Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, jadikanlah ibadah korban kami ini sebagai amalan yang diterima. Ya Allah, berkat ibadah korban yang kami laksanakan, maka Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Rahmatilah keluarga kami. Tutuplah aib kami di dunia. Kurniakanlah hidayah-Mu, tambahkanlah rezeki kami. Sihatkanlah tubuh badan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang mudah menunaikan ibadah kepadamu. Akhirilah hayat kami kelak dengan husnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. Okey, baik. Assalamualaikum. Hari ni kat Surau Al-Hidayah kita ada 4 korban, 4 ekor lembu, di mana 3 ekor lembu sumbangan daripada ahli karya dan seekor lagi daripada NGO. So sama-sama kita nantikan proses penyembelihan korban pada tahun ini, insyaAllah. Jadi kita import baik punya tokan sembelih daripada Kajau Utama. Ini import punya. Tengah kehadiran lembu nombor 1 Haji Karim ada, Dr. Ahmed ada, Anwar ada kan? Anwar ada, Yazid Undurit. Dengan ni saya wakilkan Haji Razi untuk lembu nombor 4, insyaAllah. Saya Haji Muhammad Razi bin Syahri dengan ini mewakilkan Tuan untuk menggunakan ibadat korban lembu-lembu peserta saya. Pertama, Arwah Ali Abbas bin Hashim. Kedua, Siti Zulaika binti Solehan. Nombor 3, Normala binti Abdul Rashid. Keempat, Nur Zalihah binti Panda Abdul Jalal. Dan yang kelima, Adnan Zaki Bunyamin bin Abdullah. Dan yang ketujuh, Azmi bin Harun. Dan akhir sekali isterinya, Rabiah binti Samsudin. Kerana Allah Ta'ala bagi tahun ini 2025, kerana Allah Ta'ala. Saya terima wakil daripada Tuan Haji untuk sembahyang korban bagi tahun 2025 seperti nanti. Terima kasih. Kebesarannya ucapkan subhanallah. Saat diberi cobaan ucapkan innalillah. Selalu menyebut namamu Allah. Cintai Allah, Allah cintai kita. Dekat dengan Allah kita bahagia. Cintai Allah, Allah cintai kita. Dekat dengan Allah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk majlis kurban Surau Al-Hidayah Taman Bukit Medan Baru 1446 Hijrah. Alhamdulillah tahun ni kita ada 4 lembu. 3 lembu daripada karya kita sendiri, 1 lembu daripada NGO,
NGO tumpang korban dekat surau kita. So ujung sana lembu keempat. So kita start dengan lembu yang pertama kita, dia nak 50%. Lembu kedua, lembu ketiga. Alhamdulillah kita tahun ni kita akan buat seperti tahun-tahun lepas, mana kita akan buat tagihan daging dan kita akan buat majlis jamuan makan tengah hari. Menu hari ni adalah sup tulang dan juga daging masak kicap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesaikan jalan kurban ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ni surau kita telah berjaya dan kita kena melapah lembu pertama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ucapkan terima kasih kepada AJK Surau kerana dapat menganjurkan program yang sangat bermanfaat ini. Boleh tolong tak kita? Dari jauh. Saya daripada Johor Bahru. Memandu pukul 6.30 pagi sampai sini pukul 9. Semata-mata untuk menghadiri majlis kurban. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat sampai. Apa dia nak? Bisa korban lah. Maju dulu lah. Dah nak rekod. Okey, alhamdulillah tahun ni selamat kita korbankan 4 ekor lembu. Kita kembangkan 4 ekor lembu, 3 daripada pihak surau dan 1 lagi dari NGO. Jadi alhamdulillah pantas dengan kita punya proses pelancaran untuk sembelihan melapah. Alhamdulillah walaupun tahun ni tak ramai macam tahun lepas, tapi kerja-kerja sangat smooth lah orang kata, sangat lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kahar ini sebagai penyelaras korban tahun ini. Mengucapkan tinggi terima kasih kepada semua yang hadir termasuk peserta untuk datang untuk ibadah korban. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi kita tengok sampai akhir nanti supaya perkara ini akan berjalan dan diridai oleh Allah Taala. InsyaAllah. Tahun depan kita tengok siapa pula muka baru ke. Tukang ambil gambar ni ke yang kan? Orang muda pula. Orang tua nak rehat. Okey, assalamualaikum. خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد Alhamdulillah kita telah pun dapat melaksanakan ibadah korban kita pada tahun ini nampaknya dengan jayanya. Lembu telah selamat dikorbankan 4 ekor dan sekarang sedang dalam proses pemotongan daging-daging dan ramai ahli karya yang telah hadir membantu dan bergotong royong menyempurnakan ibadah korban kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama sekali jawatan yang terlibat ataupun petugas yang terlibat yang telah pun menjayakan ibadah korban kita tahun ini. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita berkumpul sekali lagi untuk majlis korban 1446 Hijrah. Saya Biro Jamuan ini tukang masak. Tukang masak chef kita ini Pak Ya, asisten serba benda lah. Asisten surau untuk korban.
InsyaAllah hari ini kita akan masak sup tulang dan daging masak kicap. Biro jamuan sebenarnya dah bersiap sedia daripada semalam, menyediakan peralatan dan juga susun atur di Dewan Jamuan, dan pagi tadi kami menyediakan nasi lemak dengan teh tarik by Eric, dan insyaAllah tengah hari 12.30 kita akan menyediakan makanan tengah hari. InsyaAllah mudah-mudahan masakan kita ini sedap. InsyaAllah ada nasi putih, ada roti untuk cecah dengan sup tulang. Kita ada juga daging masak kicap, air sirap ais dengan Nescafe. Sirup hari raya yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa 3-4 bulan ni kita harus cari pelapis. Alhamdulillah kita dah jumpa dah. Setiausaha kita Tuan Syarul Azmin untuk menantikan arwah Tuan Haji Harun. Kita nampak tempoi dah Penang mari ya. Penang campur Kuala Kangsar. Penang campur Kuala Kangsarnya baik dah utara punya. Tempoi ni ada. Kuala ada 750 lagi laju.